Selamat datang. Kali ni kita nak bercerita sikit pasal Dusun Pelabur. Ini satu panduan yang simple, senang faham, khas untuk sesiapa yang baru nak mula melabur. Bayangkan pasaran saham tu macam satu dusun yang luas dan andalah pekebunnya. Best kan? Pernah tak rasa macam ni? Kita kerja makin kuat, pagi keluar awal, malam balik lambat, tapi bila tengok akaun bank, rasa macam tak ke mana-mana pun. Macam cukup-cukup makan je, tak boleh nak maju. Jangan risau. Anda bukan sorang-sorang rasa macam tu. Realitinya, kos hidup kita makin naik. Inflasi ni, dia macam anai-anai, senyap, sikit-sikit dia makan nilai duit simpanan kita. Jadi, isunya sekarang bukan setakat simpan duit, tapi macam mana nak buat duit yang kita ada tu bekerja keras untuk kita pula. Dan inilah jawapannya, pelaburan. Cuba bayangkan macam ni, melabur dalam saham tu ibarat kita tanam pokok. Lagi banyak masa dan usaha kita bagi, lagi besarlah kemungkinan kita dapat merasa hasilnya. Inilah idea utama kita untuk perkongsian kali ni, Dusun Pelabur. Okey, jom kita mula dengan yang paling asas. Apa benda sebenarnya saham ni? Senang cerita, saham ni macam satu sijil pemilikan yang sangat kecil dalam sesebuah syarikat. Kalau kita guna balik cerita dusun tadi, bayangkan anda beli dan miliki sebatang pokok apple dalam satu dusun yang super besar. Maknanya anda lah salah seorang tokey bisnes tu. Okey, so pokok anda ni, macam mana dia boleh buat duit untuk anda? Ada dua cara utama. Cara pertama, melalui dividen. Anggap je dividen ni macam buah daripada pokok tu. Syarikat yang dah stabil dan besar, macam Coca-Cola contohnya, dia akan bagi sebahagian untung dia kepada kita, pemegang saham secara tetap. Cara kedua pula, pertumbuhan modal. Ini bukan pasal buah, tapi pasal pokok tu sendiri yang makin lama makin besar, makin tinggi, makin bernilai. Syarikat macam Tesla yang tengah ligat berkembang, dia akan guna balik untung dia untuk besarkan lagi syarikat. Bila syarikat makin besar, nilai saham kita pun ikut naik. Jadi, bila nak jadi pekebun ni, ada 3 gaya utama yang boleh kita pilih. Bolehlah kita panggil gaya pekebun kan? Yang pertama, pelaburan nilai. Ini untuk si pemburu tawaran. Yang kedua, analisis teknikal untuk si pemerhati corak. Dan yang ketiga, pelaburan pasif. Yang ni pula si pembeli selonggok jerami. Jom kita tengok satu-satu. Okey, jom kita bedah gaya yang pertama. Pelaburan nilai. Falsafah dia simple je, cari syarikat yang betul-betul hebat. Macam mana nak cari? Ada 4 langkah. 1, kita cek pulangan atas equity atau ROE, nak tengok syarikat tu cekap tak buat untung. 2, kita kena faham betul-betul macam mana bisnes dia berjalan. 3, kita cari apa kelebihan dia berbanding pesaing lain. Dan 4, kita kaji potensi dia untuk berkembang pada masa depan. Tapi, dapat jumpa syarikat hebat baru separuh cerita tau. Yang paling penting, kita kena beli pada harga yang betul, harga yang munasabah. Macam kata Charlie Munger, partner Warren Buffett, syarikat yang hebat pada harga yang berpatutan jauh lebih bagus daripada syarikat yang biasa-biasa je pada harga yang hebat. Fikir-fikir kan? Macam mana nak tahu harga tu berpatutan ke tak? Jom kita guna satu contoh yang senang. Katalah anda nak beli sebuah kafe. Ada 2 kafe untuk dijual. Cuba tengok, mana satu deal yang lagi bagus? Okey, jom kita kira sikit. Bulls Cafe, harga dia RM1 juta, tapi untung setahun RM200,000. Jadi nisbah PE dia 5. Bear Cafe pula, harga dia separuh, RM500,000, tapi untung dia pun sikit je, RM50,000 setahun. Nisbah PE dia jadi 10. Maksudnya apa? Dengan Bulls Cafe, anda dapat balik modal dalam masa 5 tahun je. Dengan Bear Cafe, kena tunggu 10 tahun. Jadi, terang-teranglah Bulls Cafe tu deal yang jauh lagi best, kan? Jadi, benda yang kita kira tadi tu dipanggil nisbah harga kepada pendapatan atau orang selalu sebut PE ratio. Ia satu metrik yang simple gila. Basically, dia bagi tahu berapa tahun kita perlukan untuk dapat balik duit pelaburan kita guna untung semasa syarikat. Senang kata, lagi rendah PE, lagi baguslah bargain tu. Baiklah, dah selesai dengan gaya pertama, kita masuk pula falsafah kedua. Analisis teknikal. Kalau tadi pelaburan nilai tu pasal pilih benih pokok yang paling berkualiti, analisis teknikal ni pula macam kita jadi pakar kaji cuaca. Kita nak tahu bila masa terbaik untuk tanam, bila masa terbaik untuk tuai. So fokus dia bukan pada apa nak beli, tapi bila masa yang sesuai untuk beli.
Asas untuk analisis teknikal ni senang je. Kita kena pandai kenal pasti trend pasaran. Ada dua je yang utama. Pertama, aliran menaik atau uptrend. Ini bila kita tengok harga saham tu buat puncak baru yang lagi tinggi dan paras terendah dia pun makin tinggi. Sebaliknya pula, aliran menurun atau downtrend. Ini bila puncaknya makin rendah dan paras terendah dia pun makin lama makin rendah. Ada satu kata-kata popular dari trader otai, Ed Sekota. Dia kata, trend ni kawan baik kita. Sampailah dekat penghujung bila dia mula nak bengkok. Maksudnya simple je, selalunya lebih senang buat duit bila kita ikut je arah aliran pasaran. Jangan lawan arus. Dan dalam analisis teknikal ni, perspektif tu sangat penting. Tengok ni. Kalau kita tengok carta harian, nampak macam harga tengah jatuh menjunam. Mesti panik kan? Tapi, cuba kita zoom out sikit, tengok carta mingguan. Rupa-rupanya kejatuhan tadi tu cuma satu pembetulan kecil je dalam satu trend menaik yang besar dan kukuh. Nampak tak beza dia? Rasa macam pening sikit tak? Yelah, nak cari syarikat hebat, nak kaji carta, semua ni makan masa dan tenaga. Tapi jangan risau, ada satu lagi jalan ketiga yang jauh lebih simple. Dan yang ni memang perfect untuk orang yang baru nak mula. Memperkenalkan, pelaburan pasif. Falsafah dia paling senang nak faham. Dengar kata-kata pengasas dia, John Bogle. Janganlah buang masa cari sebatang jarum dalam selonggok jerami. Beli je semua jerami tu sekali. Maksudnya, daripada pening kepala nak pilih satu saham yang bakal jadi juara, apa kata kita beli je keseluruhan pasaran? Soalan dia sekarang, macam mana kita nak beli semua jerami ni? Jawapannya mudah, melalui ETF Index. Fikirkan ETF ni macam satu bakul pelaburan. Dengan hanya satu pembelian, anda boleh dapat secebis pemilikan dalam keseluruhan pasaran. Contohnya, ETF S&P 500. Dia bagi kita pemilikan kecil dalam 500 syarikat gergasi kat US. Satu klik je, dah settle. Dan hasilnya macam mana? Power tak? Tengok ni, dalam 10 tahun lepas, indeks S&P 500 dah naik lebih 280%. Bayangkan, dengan hanya beli longgokan jerami tu, pelabur pasif dah dapat pulangan yang sangat-sangat lumayan. Tanpa perlu pening-pening kepala, pilih saham satu persatu. Jadi, kita kembali semula kepada dusun anda. Sekarang, anda dah kenal 3 jenis pekebun. Si pemburu tawaran yang kaji selidik habis-habisan. Si pemerhati corak yang sentiasa peka dengan trend. Atau si pembeli jerami yang bijak dan rileks. Soalannya untuk anda, gaya pekebun yang mana satu paling kena dengan jiwa anda? Pilihan di tangan anda. Jom mula tanam benih kekayaan anda hari ini.